Okey, berikut merupakan kupasan soalan 1 untuk set soalan 1. Okey, soalan merujuk kepada gambar yang diberikan, iaitu gambar berikut berkaitan dengan dua jenis makanan tradisional masyarakat Malaysia. Gambar 1 dan juga gambar makanan 2. So, apabila calon-calon SPM membaca soalan, pastikan kepala soalan difokuskan, iaitu di sini 1A merujuk kepada nyatakan. Bermaksud calon-calon hanya perlu memberi fakta sahaja. So, calon-calon boleh terus menulis jawapan, iaitu makanan 1 merujuk kepada lemang dan makanan 2 merujuk kepada kuih bakul. Diingatkan kepada calon-calon bahawa jawapan di sini merupakan jawapan yang terhad. Okey, tidak ada jawapan yang boleh diberikan selain daripada lemang dan kuih bakul. Okey, untuk bahagian B pula, soalan menyatakan mengapakah makanan tradisional harus dipertahankan oleh rakyat Malaysia, yakni soalan mengendaki calon menjawab soalan kepentingan. Okey, iaitu apa kepentingan mempertahankan makanan tradisional. So, kat sini calon kena ingat untuk soalan mengapakah, calon boleh menjawab dengan cara memberi sekurang-kurangnya satu huraian. Okey, calon boleh memberi sekurang-kurangnya satu huraian atau 2 fakta 2 huraian atau 3 fakta tambah 1 huraian. Yang pastikan wajib ditulis adalah sekurang-kurangnya 1 huraian. So, mengapakah makanan tradisional itu harus dipertahankan? Kerana makanan tradisional adalah identiti negara. So, dapat diwarisi oleh generasi akan datang, menarik kedatangan pelancong asing yang membawa kepada huraian, meningkatkan ekonomi negara. Okey, dan untuk soalan C pula, terangkan cabaran mempertahankan makanan masyarakat Malaysia. So, di sini juga kerana kepala soalan adalah terangkan, so calon-calon kena memberi sekurang-kurangnya satu huraian. Okey, tetapi kalau calon ingin memberi 2 fakta 3 huraian, 2 fakta 2 huraian, okey, 1 fakta 3 huraian pun dibenarkan. Okey, sekurang-kurangnya mempunyai 1 huraian, iaitu pengaruh makanan segera, iaitu mudah didapati berbanding makanan tradisional. Okey, so ini adalah fakta, ini dikenali sebagai huraian. Lepas tu cara memasak yang rumit. Okey, generasi muda tidak mewarisi cara memasak daripada orang tua. So, calon-calon kalau soalan seperti mengapakah, terangkan, calon-calon digalakkan memberi 2 fakta 2 huraian.